Dilahirkan pada 15 November 1928 di Muar Johor Darul Takzim. Beliau memulakan pendidikan awal di Sekolah Melayu Parit Keroma Muar sebelum melanjutkan pelajaran ke Sekolah Inggeris Kerajaan di Muar Johor dan kemudiannya ke Universiti Malaya Singapura, Kolej Pertanian Serdang, Selangor dan seterusnya di University College of Wales, Aberystwyth, United Kingdom pada tahun 1954. Keperitan hidup beliau ketika kecil yang dibebani kemiskinan sehingga pernah menjadi pengayuh beca bagi membantu perbelanjaan keluarga tidak mematahkan semangat beliau untuk berjaya dalam pelajaran dan seterusnya mengorak langkah merealisasikan cita-cita mencipta kejayaan. Beliau berpengalaman luas dalam pentadbiran awam dengan kerjayanya bermula seawal tahun 1951 apabila bertugas di Lembaga Pembangunan Industri Desa atau RIDA sebagai penolong pegawai kemajuan kampung. Khidmat dan jasa beliau banyak tertumpah dalam perancangan agenda pembangunan negara, khususnya pada era selepas kemerdekaan Tanah Melayu yang kemudiannya Malaysia. Tokoh ini juga adalah antara pelopor dalam pembangunan Universiti Teknologi Mara UiTM dan menjadi pengarah pertamanya pada tahun 1967 hingga 1975. Dengan amanah yang dipikul, beliau memperkasakan UiTM ke arah tanggungjawab menyediakan pengajian profesional tinggi kepada anak-anak Melayu, khususnya dalam merealisasikan dasar ekonomi baru. Bila kita menyeka dengan dasar ekonomi baru itu, kita berkanakkan lebih banyak lagi orang-orang Melayu, orang Bumi Putera supaya dapat mencapai dan memenuhi harapan kerajaan, ya, yang sehingga hari ini ialah kerajaan sama ada kerajaan yang berteraskan ini political UMNO, kerajaan yang memerintah sehingga dari tahun 55 sampai sekarang. Maknanya tadi ialah supaya banyak lagi orang Melayu berkecimpung dalam industri dan perdagangan. Kalau tanya saya pada masa saya dulu, masa saya di Singapura dulu tahun 49, hanya 2 orang saja pensyarah Melayu, iaitu Engku Aziz dengan Wan Hamid saja. Tapi pada hari ini sudah beratus doktor Melayu, sudah banyak beribu profesor Melayu, sudah banyak orang Melayu. Pada hari ini memang sudah banyak, jauh kita mencapai kemajuan. Begitu juga doktor, tapi ini masih kurang. Mengapa masih ini kurang ni? Sebabnya peluang yang dia ada dibuat selama ini, ya, yang saya berasa terima kasih banyaklah, ya. Kita orang terlupa kadang-kadang. Melayu ni mudah lupa dan kacang lupakan kulit. Kebanyakannya lah ada mudah lupa. Dalam usia melewati 80 tahun, beliau masih aktif sebagai seorang pentadbir, khususnya dalam dunia korporat dan pendidikan. Beliau telah dilantik sebagai anggota Majlis Senet Universiti Malaya dan Pro-Chancellor Universiti Teknologi Mara serta anggota Senet Universiti Sultan Zainal Abidin selain menjadi anggota lembaga pengarah beberapa syarikat senarai awam. Harapan saya ialah UMNO akan kekal selama-lamanya. Cuma yang bertukar tu ialah pemimpin saja. Dan mulakan pada saya, harapan saya, orang Melayu bersatu dan sokong UMNO. Orang lain boleh segan kita. Kalau kita berpecah, tak tahu, jangan bagi orang pilih A, B, C, D, tak boleh. Bersatu tak boleh. Perasa biarlah kita ada ni. Kalau kita bersatu, satu je. Jadi orang lain dia mesti hormat. Seterusnya, tokoh ini dilahirkan pada 19 Februari 1936 di Johor Bahru. Beliau mendapat pendidikan awal dalam bahasa Melayu dan Arab sebelum mendaftar masuk ke sekolah Inggeris pada usia 10 tahun dan melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya Singapura pada tahun 1953. Beliau memulakan kerjayanya sebagai guru pada tahun 1958 di Kolej Tengku Kursiah Seremban dan pada tahun 1970 dilantik menjadi guru besar di Sekolah Menengah Seri Puteri Kuala Lumpur. Kemudiannya,
Beliau menjadi pensyarah di Maktab Bahasa atau sekarang ini Institut Bahasa Kuala Lumpur. Pada tahun 1971, beliau menyertai The New Straits Times Press NSTP sebagai wartawan dan ruangan As I Was Passing mengangkatnya ke barisan hadapan kewartawanan negara. Beliau turut dilantik sebagai penasihat editor beberapa majalah tempatan selain aktif dalam bidang penulisan novel, cerpen, skrip drama radio, rencana, buku akademik dan artikel pendek sehingga naskah bukunya turut diterjemah ke bahasa asing termasuk bahasa Jepun. Minat tokoh ini dalam kesusasteraan telah membawanya ke dunia lakonan dan pernah dinobatkan sebagai pelakon pembantu terbaik untuk filem Adik Manja dalam Pesta Filem Malaysia pertama tahun 1980. Sebagai anak kepada pejuang kemerdekaan Tan Sri Zainun Sulaiman atau Ibu Zain, tokoh ini amat prihatin dalam mengangkat latar hidup masyarakat ke dunia penulisan hingga dikurnia Anugerah Penulisan Sea Right Awards, Anugerah Pengembangan Sastra, Anugerah Wartawan Cemerlang, Anugerah Legenda Media dan Anugerah Tun Razak. Dalam UMNO, semoga tetap cemerlang. Harap mereka boleh buat perubahan seperti biasa generasi muda kan. Buat perubahan sedikit-sedikit tanpa mengubah terasnya. Semoga orang Melayu tetap Melayu sambil jadi orang Malaysia juga dan menjaga budayanya dan sastranya. Saya tak ada terbilang, tapi kalau nak menggerahkan, saya berterima kasih. Saya rasa terhormat, sangat terharu. Sumbangan beliau amat tinggi terhadap ketamadunan ilmu persuratan, kesusasteraan dan bahasa. Setinggi tahniah dan syabas kepada penerima Anugerah Tokoh Melayu Terbilang 2012, Tan Sri Datuk Haji Arsyad Ayub dan yang berbahagia Puan Khalidah Adibah Amin.